Aduh, laparnya. Berbuka tadi minum air kosong je. Tak apa, Moreh kali ni aku makan banyak sikit lah. Oh, banyak gila. Ini kenyang sampai ke sahur ni. Berbola, paru, ikan petaling, ikan pelaling. Udang, 1, 2, 3. Sausage, 1. Lain macam Moreh. Pasti kenyang ke tak? Kalau tak kenyang, nanti ambil yang lain lah. Oh, enoki. Nasi lemak boleh lah Bang, order sini bang Nasi lemak ayam lah satu. Bubur ni macam menarik. Boleh lah, set bubur satu. Sambal udang pedai. Pedai pula, petai. Siap, mantap. Terima kasih. Ui, macam banyak je aku nak makan ni. Biar betul perut aku macam gini. Macam. Okey, terima kasih. Nasi lemak ayam. Tapi nasi dia warna hijau Bismillah. Sambal dia tak berapa nak pedas lah. Kalau untuk budak-budak makan okey lah. Bubur nasi dengan sambal udang petai. Bismillah. Bubur ni portion dia banyak gila. Moreh ni dia buka daripada pukul 9.30 malam sampai pukul 4 pagi. Jadi kalau nak sahur dekat sini pun boleh. Sukiya beef bowl dengan rice beef bowl. Boleh lah dua-dua. Ni nasi pakai nasi Jepun. nasi Jepun. Bukan nasi putih dari sedagang ke bukan? Dia nasi dagang jadi nasi dagang Sukiya. Si dagang Sukiya. Makanan Gen Z ni. Wih, ni kalau jual kat luar ni. Jalan jual. Berjalan. 18. What? That's crazy. Okay, terima kasih. Alright. Sukiya bowl. Dalam dia ada sos beef dengan ramen kat dalam. Lepas tu adalah sayur-sayur. Jom makan. Masih lapar. Oh, ni sedap. Harga dia RM17.90. Okey lah. Kalau nak buat sahur ke, Moreh ke kan. Aku kalau Moreh dah makan banyak macam ni, sahur nanti aku minum air dengan kurma je. Rice bowl. Dalam dia ada nasi, ada beef dengan sayur sikit. Rasa sikit nasi dia. Kok nasi dagang ke. Nasi Sukiya. Bismillah. Not bad juga. Beef celup sikit. Bismillah. Wow. Oi, penuh. Ini kenyang sampai ke sahur ni. Alright.